Okey, Assalamualaikum, selamat malam semua. So, terima kasih datang. Pada yang kawan-kawan lambat ni tak apa. Sesi ni saya rekod, so nanti boleh tengok balik lah. Okey, so sebenarnya malam ni kita nak buat apa? Okey, saya tak nak ajar sampai apa very detail berkenaan dengan 3D design. Tapi saya nak share beberapa tips untuk buat 3D design untuk 3D printing. Okay, sebab design sahaja tak semestinya kita boleh print dengan baik. So kita nak design dan kita nak design kita tu boleh diprint dengan bagus. Okay, so soalan yang saya dapat ialah apa software yang saya boleh guna untuk buat design. Okay, apa-apa software pun boleh. Okay, apa-apa software pun boleh. Okay, boleh guna SolidWorks, boleh guna Shaper, boleh guna Onshape, boleh guna apa-apalah software yang 3D macam Tinkercad pun boleh kalau nak. Tapi saya basically selalu guna dan memang saya guna SketchUp sahaja. Okay, so untuk sesi malam ni saya akan guna SketchUp lah untuk demonstrate macam mana kita nak buat design yang baik. Okay, so sebelum kita buat design, kita kena tahu mesin yang kita nak print tu macam mana dia kerja. Okay, jadi tak kisah apa-apa mesin pun yang kamu pakai. Okay, konsep 3D printing ni ialah mencairkan plastik. Okay, dia cairkan plastik dan plastik tu akan dia macam dakwat dan dia akan buat satu layer demi satu layer daripada bawah sampai atas. Jadi maksud dia setiap printing kena ada tapak. Tapak tu kena lebar. Dia tak boleh tergantung. Kita tak boleh print benda yang terapung. Semua benda mesti ada supporting structure dekat bawah. Okay, itu yang terbaik lah. Tapi kalau tak boleh elak, ada cara untuk selesaikan. Tapi sebaik-baiknya sebelum kita design, kita dah fikir. Design yang saya buat tak nak ada benda yang terapung. Okay, tak nak ada benda yang terapung. Okay, yang kedua, kalau saya buat objek yang, berapa besar objek yang saya boleh buat? Okay, ini bergantung pada printer kita. Printer kebanyakan sekarang, saiz dia ialah minimum 22 cm kali 22 cm kali 22 cm. Jadi sebaik-baiknya buat design yang 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Jangan buat sampai 22. Buat 20 je. Okay. Kalau design tu besar, pecahkan kepada beberapa yang kecil. Potong-potong lah ataupun buat dia part-parts. Dan parts-parts ni sambung guna skru. Okay. Kenapa kita buat parts-parts ialah satu, dia boleh muat dalam printer kita. Yang kedua ialah kalau satu part tak jadi, kita hanya print parts tu sahaja. Kalau part tu kita nak ubah sesuai, satu part sahaja kita perlu print semua. Tak perlu print the whole thing. Yang ketiga, dia lagi cantik lah sebab dia akan berkala-kala. Satu part tu kalau lain, satu part tu kalau lain. So bila cantum tu nampak lawa. Ini kenapa kita buat part to part. Jadi untuk buat part-part ni, kamu kena apply. Dulu-dulu kalau pernah belajar buat tanggam kan, siapa buat kerja kayu tahu buat tanggam macam mana nak cantum. Itu kena explore supaya cantuman tu jadi cantik. Okay, pada kita masuk skru, kita ikat. Okay. Lepas tu ada soalan kata besar ke kecil bagus. Okay, 3D printing ni semua kebanyakan mesin standard dia punya nozzle, dia punya mata untuk printing tu, dia macam kamu punya pen mata pen tu, saiz dia ialah 0.4 mm. Okay, 0.4 mm. Kalau kamu buat objek yang terlalu kecil, dia tak akan jadi cantik. Dia tak akan jadi cantik. Jadi jangan buat objek yang terlalu halus. Mesin yang kita ada ni ialah mesin yang menggunakan filament sebagai material dia. Kalau kamu menggunakan mesin yang menggunakan resin ni bukan filament, resin ni dia guna cecair. Itu dia punya material itu boleh buat objek kecil-kecil. Sebab itu mesin yang berbeza dan teknik printing ni pun berbeza. Itu boleh buat objek yang halus. Tapi untuk mesin yang kita ada di Makerspace yang kamu akan guna nanti ialah mesin yang pakai filament. So jangan buat objek yang terlalu kecil. Okay. So
Tapi jangan buat objek terlalu besar juga, nanti nak lambat. Okay. So kita tengok cara kita kalau kita nak buat design Okay. So saya akan kongsikan SketchUp. Okay. Ini SketchUp. Kenapa saya pakai SketchUp? Sebab saya dah lama pakai SketchUp. Saya malas nak belajar benda baru. Okay. Yang kedua ialah SketchUp ni version 2017. Version 2017 ni dia tak expired. So version baru-baru pakai sebulan dia expired. Saya kena bayar. So version 2017 dia tak expired. So saya pakai lah 2017 ni. Sebab boleh pakai sampai bila-bila. Okay. So ada kawan kita. Dia nak buat model perpustakaan. Okay. Dia nak buat model perpustakaan. So lebih kurang macam ni So saya buat satu ini. Size dia 10 mm. Radius dia 10. So bila 10 mm. Sedap. 100 mm 100 mm 10 cm kan. Okay, so ni radius dia. So panjang dia 200, dia punya diameter dia ialah 200 mm. So boleh muat lah dalam saya punya printer. Okay, dan saya nak tinggi dia macam ni. Okay, okay, so saya just buat satu model ringkas macam untuk library kita. Macam ni. Okay, saya naikkan. Okay, naikkan lagi. Okay, tenang dulu. Yang saya tak ikut ukuran saya just buat supaya nampak asal ada rupa macam library sikit tu okey lah tu. Okey. Okay dah. Lebih kurang macam ni lah bangunan tu. Okey. Sekarang saya nak print. Saya nak print. So kalau saya nak print, okey, semua software yang kita guna, kamu kena pastikan dia boleh export sebagai STL. Okay, STL ni yang file yang kita akan print. So macam ni saya export STL. Export. So saya namakan dia PTTA. Enter. So sekarang ni bila kita dah jadi STL, kita kena buka balik file tu dekat satu software yang kita panggil Slicer. Okay, Slicer ni jenis software. Dia macam kita panggil word processor. Word, Google Document, itu semua word processor. Okay. So Slicer ni ada banyak brand lah. Kita akan guna, saya akan guna ialah software nama Creality Print. Okay, Creality Print. Ini software tu. Okay, apa software ni buat? Software Slicer ni, okay, nama dia pun Slicer. Dia akan hiris. Design 3D tadi dia akan hiris jadi hirisan-hirisan yang halus. Supaya printer kita boleh print. Sebab printer kita buat layer demi layer kan. Jadi dia akan print, buat so software Slicer ni akan jadikan objek 3D tadi kepada layer-layer yang akan dihantar ke printer nanti. Okay. So kita guna Creality Print sebab printer yang kita pakai di Makerspace ialah Creality punya brand. Boleh pakai slicer jenis lain, tapi kalau kita pakai kereta macam kereta Toyota ke apa, so kita akan guna barang-barang Toyota kan, original kan. So sama macam slicer juga. Kita pakai brand Creality punya printer, so kita akan pakai slicer jenis Creality juga. Okay, so saya add PTTA. Saya tak share ni. Okay, saya share ni juga. Okay, saya share Creality punya software.
Eh, tak, tak error. Ya, masalah teknikal. Okey, dia keluar. Okey, ini bangunan kita. Okey, sekarang ni, nampak tak ada yang lebih-lebih kat tepi ni? Bahagian ni. Bahagian ni dia tak boleh wujud tau. Bukan tak boleh wujud. Dia tak boleh print sebab dia tak ada benda structure support bawah dia. Tak ada benda yang structure bawah dia. Okay. So dia tak boleh print macam ni. Kalau kita nak print nanti, kita terpaksa on support. Support ni, okay, tak apa saya tunjuk dulu. Kalau kita slice apa jadi slice ni proses yang dia akan slice lah untuk kita print. Sebab dia dah warning kita. Dia kata ada floating cantilever. Cantilever ni tepinya floating. So dia kata tak boleh print, kena on support. Okay. Nanti kita akan on support. Tapi sekarang tengok ni berapa masa yang dia akan print. Nampak ni, 13 jam. Nak buat objek ni 13 jam. So kita boleh agak lah objek berapa lama kita nak print So kat sini 13 jam. So kalau nak try tengok design yang kamu buat tu berapa lama masa nak printing, bolehlah download software ni. Clarity Print, open, lepas tu try slice, tengok berapa masa yang dia bagi. Dan dia juga beritahu kita berapa gram pakai, 758 gram. Satu roll filament 1 kilogram. So ini 3/4 dah habis. Untuk print benda ni sahaja. Okay. Okay, so kita selesaikan satu-satu. Satu masalah yang pertama ialah floating ni tadi. Okay, masalah floating ni kita boleh selesaikan dengan cara paling mudah ialah kita on support. Okay, ini support. Okay, pergi dekat support. Okay, so saya on support. Okay, so saya enable support. Okay, lepas saya enable support, saya kena slice balik. Saya slice sekali lagi. Okay, nampak ni. Dia keluar yang hijau-hijau ni. Hijau-hijau ni semua support. Hijau-hijau ni nanti kita akan buang. So dia boleh lah print. Cumanya tengok dekat masa ni. Daripada 13 dah jadi 19 jam. Jadi kesimpulannya, kalau boleh elakkan guna support. Macam mana nak elak guna support? Elakkan buat benda yang tergantung. Okay, elakkan buat benda yang tergantung. Okay. So, itu satu. Okay, kita balik pada design tadi kita tengok design balik. Okay, ada benda yang kita boleh repair dalam design. Okay, design. Okay, jadi okay, apa benda yang kita boleh buat? Okay, objek ni solid. So satu cara untuk jimatkan cross ialah kita buat dia lompong. Okay, dalam ni kosong. So kita buat macam ni lah. Macam ni. Kita buat macam ni. So lebih kurangnya saya buat nak tunjuk contoh je macam ni. Macam ni. So saya tolak ni ke bawah. So dia di kosong macam ni. Okay. Dan lepas dia dah kosong ni, saya tak nak print dia macam ni. Saya tak nak print dia macam ni. Sebab nanti dia nak buat yang tutup atas ni, dia kena buat support dekat bawah ni. So saya akan print terbalik macam ni. Dan saya kita tengok apa beza masa dia. So lepas saya buat, saya ambil ni balik. Saya export semula.
Okay. Lepas tu saya pergi balik pada Clarity Print. Okay. Pergi prepare balik. Okay. Dan saya reload. Okay. Saya reload. Nampak sekarang dah kosong kat bawah ni. Okay. Tapi saya tak nak print dia orientation yang macam ni. Saya nak print dia ni bawah. So saya pergi dekat sini. Saya klik yang ni. So dia terbalik. Nampak? So sekarang saya slice. Okay. Dia masih pakai support. Tapi masa dia dah jadi 12 jam. Daripada 19 tadi kan. So jadi 12 jam. Okay. Tapi still masih lama. Okay. Still masih lama. Jadi apa lagi kita boleh buat? Okay. Kita boleh ubah lagi design kan. Tengok design ni. Kita balik pada design. Sebenarnya semua masalah yang kita hadapi sekarang ni. Boleh kita selesaikan kalau kita buat design dengan baik. Itu yang tujuan malam ni. Okay, nak tunjuk bahawa kalau design kamu baik, kamu boleh design dengan baik, kamu punya printing pun akan jadi cepat. Okay. So kalau tengok objek yang macam ni, dia basically ada beberapa benda So basically kita boleh pecah-pecahkan dia. Okay. Kita boleh fotografi, cut paste. Okay. So basically dia ialah beberapa gabungan beberapa jenis benda ni. So, saya tutup lagi. Okay. So apa saya nak buat ialah saya nak print benda ni. Saya nak print benda yang sekarang ni. Tapi saya nak print berapa biji. Saya nak print 1, 2, 3. Saya nak print 3. Okay, saya nak print 3. Lepas tu saya nanti saya akan gam je. So basically dia akan macam ni. Tengok make group. So control C, control V. So basically dia macam ni lah. Nanti saya akan stack lah. Okay. Itu dia idea lah. Okay. Itu. Okay. Kita tengok berapa lama diperlukan untuk print satu benda ni. Export STL. Export. Okay. So saya pergi balik Clarity Print. Okay. Okay. Reload. Okay. Okay. Nanti di sana. Price. Okay. Sekarang tinggal 3 jam. 3 jam. So 3 darab 3 jam 30 minit lebih kurang 10 jam lah. So lagi kurang daripada tadi kan? Kurang daripada tadi. Okay. So dah hampir sampai matlamat kita lah untuk kurangkan ni. Okay. Sekarang kita pergi balik SketchUp. Ada lagi kita boleh ubah. Okay. Tengok model ni. Yang ni atas tak apalah kita nak pakai tutup kan. Okay. Yang ni. Dia tak perlu ada ni Yang sebelah ni. Okay ni. Ini tak perlu ada tutup penuh sebab dia akan duduk sebelah bawah. So yang ni. Yang ini. Kita boleh edit. Explode. Okay. Dan kita boleh buat lubang. Dia tak boleh tutup ni tu. Dia boleh lubang ni. Macam tu. Okay. So kita tengok yang ni. Kita export yang ni. Export. Okay.
Sharing. Share. Return. Mana tu? Ya, mana pergi? Kalau saya tertutup dari tu print sekejap buka balik. Macam ada soalan tak? Nak tanya boleh tanya sambil-sambil tu. Tuan, kalau guna AutoCAD boleh ke tuan? Apa-apa pun boleh. Tak ada masalah. Janji dia boleh generate STL file. Baik. Dia macam ni lah. Tools yang kita guna ni, dia ikut, dia cakap ikut selera lah. Ada orang tak suka pakai SketchUp. Saya suka pakai SketchUp sebab saya kebanyakan kali saya design, saya tak banyak ada, saya tak plan sangat lah apa saya nak buat. Saya lebih kepada macam buat lakaran macam tu kan, agak-agak sikit, agak-agak buat, okay dah. Ada orang yang kalau pakai macam SolidWorks, kamu kena ada exact measurement baru kamu boleh lukis. SketchUp tak, boleh tarik-tarik macam tu je. Okay, so kalau nak download SketchUp 2017. Kalau nak buat tanya antara semua tu mana paling senang nak ajar pelajar? ajar pelajar mana? Pelajar murid sekolah. So belajar universiti. Sebab dia tengok kalau untuk murid sekolah, basically kalau untuk lukis benda yang macam bangunan tadi kan, bukan bangunan, buat satu objek yang tak perlu cantum-cantum, boleh guna Tinkercad. Tinkercad lagi mudah lah untuk getting started sebab Tinkercad ni dia mula dengan objek 3D. Dia dah mula dengan objek 3D. Lepas tu dia cantum-cantumkan objek 3D tu. Okay, SketchUp dia mula dengan 2D. Kita buat 2D macam tadi, lepas tu baru saya tarik dia jadi 3D kan. So dia punya flow dia lain. Tapi SketchUp ni lebih kepada boleh buat benda-benda yang teknikal lah. Macam kalau nak buat casing ke, chassis robot ke, dia lagi sesuai. Okay. Saya tunjuk SketchUp macam mana. Tadi saya tunjukkan macam mana nak tarik dia. Macam mana nak buat lubang semua tu kan. Dia macam tu je. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Okey. Saya tertutup tadi. Okey, ni yang tadi So saya ni, saya delete all. So saya add yang baru. Okey, macam ni. Okey, tapi kita jangan tak nak print macam ni. Sebab apa kita, kalau kita print macam ni ada benda tergantung ni kan. So kita kena terbalikkan dia. So nak terbalikkan dia, ni tekan ni. So dia akan terbalik. Okey, so saya slice. Tadi kalau tutup penuh 3 jam kalau tutup tu penuh 3 jam. Sekarang tak ada tutup dia lubang. So berapa masa diperlukan? 2.5 jam je. Tadi 3.5 jam jadi 2.5 jam. Dah jimat sikit. Jadi kalau nak jimat lagi, dinding ni boleh kecil lagi. Dinding ni boleh kecil lagi. So dia boleh, jangan tebal sangat lah. Dia dah 5mm, tebal cukup. Jangan lebih. So dia akan lagi nipis. Dia akan lagi jimat lah. Kalau nak buat model, ni model bangunan. Tapi kalau nak buat objek yang
Macam saya buat yang casing untuk motor ke apa kan. Itu kena kuat lah, tak boleh nipis. Nanti dia patah. Okay. Lagi apa nak tunjuk? Okay. Kalau buat objek 4 segi. Kalau buat objek 4 segi tadi kita tengok objek bulat. Kita tengok objek 4 segi. Okay. Kalau buat objek 4 segi. Okay, ni objek 2D. SketchUp ni sistem ialah buat objek 2D dulu. Lepas tu kita guna push pull ni tarik jadi 3D. Itulah konsep dia. Okay. So kalau buat objek macam ni, kalau kita print, kalau boleh elakkan tajam. Okay, sebab bila tajam ni, bila kita print, kebarangkalian dia untuk terangkat tinggi. Berterangkat maksud dia tak lekat dekat bed. Bila tak lekat nanti dia tak ada cantik segi ni. So kalau sebaik-baiknya ialah kita buat macam ni lah. Contoh buat ni. So satu nampak dia lagi nampak lagi cantik lah. Yang kedua dia elak masalah tadi. Masalah dia terangkat daripada bed tu. Boleh buat separuh bulat macam ni ataupun jadikan dia macam ni. So, ikutlah mana yang sesuai. Kalau boleh elakkan sharp edges untuk printing. Elakkan sharp edges. Okay. Andai kata lah nak print yang ni. Katakan nak print something macam ni. Katakanlah nak print objek macam ni. Okay. So, bawah dia mana? So, kena fikir. Bila kita nak design tu, kita nak printing bawah dia yang mana? Katakan saya ambil bawah dia yang ni. Bawah di sini. So, saya tak boleh buat yang slope ni. Okay. Kalau saya punya bawah yang ini ada masalah bahagian ni. Jadi, untuk elak masalah benda ni, jangan buat. Okay. Kalau dia terkeluar sikit, dari sini dia terkeluar sikit macam ni kan. Okay, macam ni lah katakan. Okay. Nak juga ni, tak boleh tak nak juga macam ni. So, satu cara ialah pakai support tadi ataupun tengok ni 12. Ambil 12 ni. Buat sini. Macam ni. So, dia macam ni dia boleh print. Sebab dia akan keluar sikit baru sampai dekat ini. Okay. Selalunya kenapa saya buat 12. Ini 12 sebab 45 darjah. Selalunya printer boleh buat dengan baik. Lebih daripada 45 darjah bergantung pada berapa well maintained ataupun berapa well calibrated printer itu. Tapi 45 darjah kebanyakan printer walaupun tak calibrate elok pun patut boleh print dengan baik. Okay. Okay. So, berkenaan lubang skru. Katalah nak buat lubang skru. Okay, kalau nak buat lubang skru, kena tahu skru size apa nak pakai. Kalau nak pakai skru, paling senang cari skru kalau dekat kedai saya selalu beli M3. Skru M3 sebab skru M3 ni size dia macam-macam. Bukan size, panjang dia macam-macam. Okay. Skru M3 maksud dia diameter dia ialah 3 mm. So dia punya radius ialah 1.5. So macam ni 1.5. So saya nak buat lubang skru, saya buat ni lubang ni, so saya tarik ke sini. So saya ada lubang skru ni. Lubang tak? Okay, itu cara pakai SketchUp lah. Kalau pakai software lain, carilah cara macam mana nak buat lubang So ini SketchUp. Tapi kebanyakan software semua sama konsep dia. Tolak, tarik. Okay. Okay dah. Saya rasa semua boleh buat design. Cumanya mungkin design yang kau buat tu tak sesuai untuk di 3D print. Okay, jadi nak ulang balik 3D printer ni bukanlah benda magic Dia masih tertakluk dengan hukum-hukum gravity.
So kita kena aware dia punya limitation. Okay. Satu lagi kalau kita buat objek macam ni kan. Contoh macam mana kita buat objek macam ni. Okay, sadar saya buat objek macam ni Objek macam ni bila kita print, okay, objek macam ni bila kita print, kalau kita print dia macam ni kan, ni atas, okay, dia ada masalah bila macam ni, tajam ni. Okay, masalah dia lah, 3D printer ni dia cairkan plastik. Okay, dan dia buat layer by layer. Bila benda tu dah makin, makin tirus ni, masa yang dibuat perlukan untuk buat satu layer makin lama makin singkat. Kalau kat bawah ni sebab permukaan dia lebar, so dia ambil masa. Makin lama makin singkat. Okay, bila sampai ke atas ni dia sangat singkat sampai layer yang bawah tak sempat keras. Okay, bila layer yang bawah tak sempat keras, dia dah buat layer yang atas, apa dia akan jadi? Dia akan jadi lembik. Dia akan jatuh bawah. Dia macam tak cantik lah, tak tajam. Okay, so elakkan macam ni. Okay, kalau nak print juga benda ni, jangan print macam ni, print lah bawah dia yang rata ni. Okey. Jadi kamu kena fikir dalam 3D macam mana nak design dan kena fikir juga macam mana akan print. Dia duduk kat mana? Printing tu nanti dia akan duduk mana atas, mana bawah. So kena aware benda-benda tu. Okay. Macam mana kita adjust pun, macam mana kita hebat pun kan, kita tak boleh nak elak banyak benda. Okay, 3D printing still lah makan masa. Jadi, be creative. Okay, jangan guna 100% 3D printing sahaja. Okay, gabungkanlah dengan benda-benda yang kamu boleh dapat di kedai contohnya. Antara benda yang senang, saya banyak, kalau tengok robot yang saya buat itu, saya guna aluminium profile, besi. Okay, saya guna besi sebagai dia punya frame dan saya guna 3D part untuk sambungkan motor pada frame sahaja. Bukan saya print the whole thing guna 3D printer. Okay. Kalau kamu tak nak guna besi, benda yang paling mudah kamu boleh cari ialah pipe PVC. Pipe PVC, kedai hardware pun ada. Jadi kamu yang benda-benda kamu nak buat macam tiang ke apa, pakai pipe PVC saja, potong. Okay. Dia punya attachment tu baru kamu 3D print. Katakanlah kamu nak buat tiang lampu. Takkan tiang pun kamu nak print kan. So tiang tu pakai pipe PVC, attachment lampu tu baru kamu print, sambungkan mentol. So kena be creative. Okay. Pergilah kedai Iko ke kedai RM2 tu macam-macam ada, boleh cari barang kat situ, tabungkan. Even kalau nak buat robot pakai casing pakai bekas-bekas yang ada situ pun boleh. Okay. Okay, so itu sahaja kot. 40. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan? Saya nak tanya, kalau kita pakai 3D printing tu, kita tak perasan dia terlebih lebar daripada kawasan yang sepatutnya, apa akan jadi? Okay. Kita pergi 3D printing punya ni Okay. Slicer zaman sekarang ni, dia dah pandai. Contoh contoh objek ni muat. Okay. Saya nak tunjuk ni. Ini scale. Scale ni kalau boleh jangan pakai lah. Sebab bila kita start scaling, kita akan pening kalau kita nak cantum-cantum dalam objek.
Sebab mungkin satu objek kita scale, satu objek lagi kita tak scale. Bila nak cantum lah tak masuk elok. Okay, so scaling ni kira macam last resort lah kalau kecilkan. Last resort. Okay, kita boleh scalekan X, Y dan Z. Okay, contoh tadi objek tu besar. Dia akan keluar warning. Jangan risau. Slicer sekarang ni dia pandai. Dia bagi kita warning. Okay, kalau nampak ni kecilkan lah. Okay. Okay, ataupun kadang-kadang tengah-tengah printing tu kita cuma ada masa. Dia kasih kita 10 jam je untuk print kan. Objek kita besar sangat. Nak adjust dah tak sempat. So kecilkan je lah pakai scaling ni. Okay. So kita boleh scaling. Kita boleh gerakkan dia. Kita boleh terbalikkan. Tadi dah tunjukkan. Balik-balikkan mana nak bawah, mana nak atas. Itu kita boleh buat. Okay. Kalau objek tu kecil. Contoh objek tu kecil. Ni. Okay, kita juga boleh print banyak sekali. Kita boleh guna ni. Fill bed with copies. Ataupun kita boleh clone je. Ya, clone apa kita print ni. Okay, confirm. So dia akan printkan banyak sekali ni. Arrange. Arrange tu dia akan letak dekat kedudukan yang optimum lah untuk dia printing. Selalunya dekat tengah-tengah. Okay, macam ni. Okay. Boleh Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada sampai sini saja. So, boleh download software ni lah, software slicer ni, dan lepas buat design boleh tengok dekat sini. Kadang-kadang dekat dalam design nampak okey. Masuk slicer dia keluar error. Tapi walau bagaimanapun, slicer zaman sekarang ni sangat hebat. Contoh kan, contoh objek yang atas. Okey, saya errorkan design yang tadi lah. Saya buat error. Okey. Okay. So sekarang ni design ni saya dah sengaja errorkan dalam design So apa jadi bila saya klik je? Nampak dia kata ada error. Ada non-manifold edge. Okay. Bila ada error macam ni, kita klik je repair ni. Nanti dia akan repairkan untuk kita. So bila dah repair tu bolehlah print. Okay. Okay. Boleh. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, satu lagi tips yang paling penting 3D printing ni. 3D printing ni, dia ada benda yang dia boleh buat. Ada benda yang dia tak boleh buat. Ada benda yang dia tak suka buat. Jadi kita elakkan yang dia tak suka buat ni lah. Yang dia tak boleh buat tu memang tak boleh buat. Yang dia tak suka buat ni kita elakkan. Okay, sebab benda bila dia tak suka, dia mungkin boleh buat, mungkin tak jadi cantik. So kalau dia tak suka tu, kita jangan suruh dia buat lah. Macam benda tergantung tadi tu kan. Itu benda yang tak suka buat. Okay. Lagi satu, 3D printing ni sebaik-baik design ialah design yang paling simple. Sebab design simple ni, kita guna printer murah pun dia boleh print dengan cantik. Dan lagi satu, bila kita bagi dia benda yang simple, dia boleh print dengan laju. Especially benda-benda yang lurus-lurus. 3D printing ni dia XYZ dia punya gerakan dia. Jadi dia boleh buat garis lurus dengan baik. Kona-kona dia tak suka. Dia boleh buat tapi dia tak suka. So elakkanlah kona-kona. Okay. Boleh? Okay, last call, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada boleh cuba buat. Okay, boleh cuba buat. Cubalah dekat slicer tu tengok masa berapa lama kalau nak print nanti boleh WhatsApp saya lah. Saya tolong print lah. Okay. So, kalau tak ada sampai sini sahaja So, Assalamualaikum. Selamat malam.